Lagu main peranan So secara accidentally aku terbeli tiket business class. Sebab tu je tiket yang ada. So lalang dia dah jadi business class, dia boleh jadi konten juga. So macam konten ni simple je. Aku trip balik daripada Perlis ke KL Central. So tengok apa journey dia. Ini kakak saya. Tengoklah apa dia akan bagi untuk servis business class. Tapi aku tahu banyak je video orang nak buat kan. Tapi aku nak buat version aku. Suka hati aku lah. Harga tiket dia kat sini. So boleh tengoklah harga dia. Sekali-sekala boleh. Kalau kat hari-hari popok saya punya dompet. Untuk bahagian ni aku punya VO je sebab aku malas nak bercakap masa aku naik train. So kita dah sampai dekat bahagian platform 2 ni, tempat aku naik train. So coach aku, coach A. So memang aku dekat bahagian gerabak yang depan sekali. Cuma masalahnya aku kena jalan jauh sebab tengok tu dia jalan sampai aku hujung sana. Memang aku kena lari lah cerita dia. Jadi seat yang aku ambil ni seorang. So aku tak ada duduk dengan siapa. Memang single. So memang hampa boleh tengok ruang kaki aku memang luas dan selesa. Dan sambil tu hampa punya view pun memang view bukit memang lawa gila weh. Lepas tu dekat bahagian kaki ni ada tempat letak hampa nak letak kaki. Tapi masalahnya kaki aku pendek dan malu lah aku nak cerita. Next lebih dekat hampa satu user manual untuk nak tengok macam mana hampa nak navigate hampa punya screen. Yes, kita ada screen guys. Bukan biasa-biasa sebab ni business class. Dekat sebelah kanan sini hampa tu akan ada satu meja untuk pemakan. Dan sebelah kiri tu ada satu infotainment screen untuk hampa nak layan movie ataupun whatever lah kat situ. Nak order makan ke apa benda kan. Button kat sini pula untuk hampa betulkan seat. Dan yang bawah tu untuk hampa nak panggil staff untuk kalau hampa nak apa-apa order lah kan. Lepas tu dia beri kat situ hampa untuk charge laptop dengan charge phone lah. Benda ni memang berguna gila untuk travel, hampa tahu tak. Dia punya view dia memang aku puas hati lah overall. Sebab tengok tu ada view yang highway tepi macam ni. Yang ni memang selalu aku lalu tepi highway aku nampak. So ni aku pula aku merasai duduk dalam train sambil tengok highway. Memang lain dia punya experience. So tak lama lepas tu dia akan serve kat kita minum petang. So aku pilih kopi. Dan ada lagi beberapa yang hampa akan dapat minum petang. Dan ni lah semua barang yang hampa akan dapat untuk petang ni. Yeah, so ni dah business class punya barang. So kita unboxing. So sambil-sambil tu aku nak minum dulu. Yeah, sambil menikmati view yang sangat indah kat depan aku tu. Ni kacang dia bagi aku not bad. Dan kek dia sedap. Ayam apple ni aku suka. Tapi itulah sayangnya botol dia kecil. Sedap. So boleh tengok kelajuan dia memang laju weh. Dia punya on the way nak ke KL tu. Tapi lama-lama dalam train ni pun jadi bosan juga. So aku pun bercadang nak tengok movie lah. So buka movie, tengok apa yang ada kan. Tapi kat sini aku tengok tak banyak sangat option yang ada. Dan kalau hampa tengok pun hampa kena sign in ataupun sign up dia punya account. So aku tak ada account tu. So macam mana aku nak tengok. Aku baru bercadang nak tengok movie sambil makan popcorn yang dia bagi ni. By the way popcorn ni sedap tau. Untuk aku lah, lidah aku so sedap. Lidah hampa tak tahu. Tapi ya aku makan dia, aku layan. Cuma tu lah tak tengok movie lah. Tu lah macam spoil sikit lah kat situ. So dalam business class ni antara barang yang aku dapat. Ni pula earphone dengan dia bagi kat situ tisu basah satu. So okay je movie tak ada pun sebab aku still boleh layan podcast. Kita boleh browsing, kita boleh buka internet macam biasa, nak buka YouTube ke apa-apa benda kan. So okay lah untuk perjalanan aku nak layan podcast macam tu. Yeah, aku still enjoy lah walaupun tak ada movie. Tapi benda ni aku rasa dia kena improve aku. Sebab orang naik business class ni banyak mahal kan. So kalau kata movie tak ada ke ataupun entertainment dia kurang macam agak spoil kat situ lah dengan harga tiket yang kita bayar kan. Lepas tu aku saja try nak order minuman ke apa benda kan. Nah guys, semua habis sebab aku tengok dia tutup pukul 5. So ya tak ada rezeki lah. Tak apa, salah aku lah sebab aku tak beli siap-siap minuman sebelum aku naik train. So sambil aku lihat podcast, aku boleh tengok lah suasana petang dia. Weh cantik gila weh, matahari dah terbenam dia, Masya Allah. Tapi dah dapat macam ni vibe petang je lah aku dapat. Okay, satu lagi aku nak beritahu hampa lah. Kalau hampa tengah pakai earphone yang dia bagi ni, hampa jangan risau kalau hampa tak dengar announcement. Sebab apa, bila hampa dah connect macam ni, setiap kali dia buat announcement sampai stesen mana, hampa akan dengar melalui earphone ni. So hampa takkan miss lah announcement yang staff dia buat. So layan podcast sampai petang ke malam. Aku pun macam nak take file sekejap lah. Macam nak tidur sekejap. Tengok yang orang lain pun semua pakai tidur. So aku nak tidur sat untuk 5 minit. Lepas tu kita tunggu untuk makan malam pula. Dan ni antara stesen yang aku akan berhenti. Selain daripada tu dia tak akan berhenti. Dia akan terus berjalan sampai ke KL Central. Jadi perjalanan tu tak payah nak tunggu lama-lama kan. Matang malam pula dia akan serve kat kita makan malam. Dia simple je menu kita tapi sedap. Iaitu kita dapat roasted chicken dengan satu ayak kosong. Untuk makanan ni aku enjoy sebab ya kita lepak malam-malam ni, ya itu benda yang paling senang kita nak makan. Sebab ayam dia tak mudah, dia tak renyah macam makan nasi. So overall untuk ayam dia aku rasa okey. Tapi cuma sayang dia agak layu sikit sebab kita faham lah dia frozen punya makanan. Overall untuk travel yang ni memang dah cukup sedap dah. Untuk toilet pula aku puas hati sebab ya bersih. Jangan risau, memang semua ada sabun, tisu, sinki kecil situ. Dah ada tingkap kalau apa-apa jadi kan. Toilet dia memang ya not bad. Okey lah, bersih kan.
So ikut peraturan yang dia dah bagi tu, kalau tak mau tandas dia rosak. So cukup dekat toilet tak mau lama-lama sangat, bahaya bab tak sesuai nak tunjuk dalam video ni, takut orang tengah makan. So kita balik ke tempat duduk kita. Sorry Jakun Sat, ternampak iklan yang promote Perlis. Yo ni orang kelian lawa Perlis no. So aku skip, kita sampai dekat KL Central. Aku pun bawa tolak segala barang mak nenek semua ni. Kita nak keluar pada train dan beratok nak keluar. Akhirnya aku boleh bercakap boleh dekat luar. Kita dah sampai ke KL Central. So keadaan dia dah tutup, banyak kedai dah tutup dah sebab pukul 10 malam. Pukul 10 malam 10.41. Kita ada Fahmi lah guys. Lagu main peranan lah. Ada Fahmi lah. Tak, dengar lagu. Lagu main peranan. Untuk overall aku naik yang business class tu, bagi aku untuk dari segi experience, untuk aku first time lah. So best lah dapat layanan yang macam tu. Dan aku rasa selesa lah sebab seat dia luas. Yang aku best sebab yalah, aku kebanyakannya kalau naik public transport aku ada isu dengan space lah. So bila naik yang business class ni, aku rasa lebih lapang, selesa. Dan travel jauh pun lama pun aku tak rasa masalah kat situ lah. Lepas tu untuk entertainment lah kot, mungkin dia kena improve dekat situ lah kot. Untuk orang yang naik business class ni kan kita banyak mahal kan. So just upgrade untuk bahagian tu je. Lepas tu untuk servis, dia punya staff semua memang friendly je, aku puas hati. Untuk orang yang macam aku rasa selesa je. Dia punya staff boleh layan aku okay semua kan. So untuk experience business class dekat ETS best guys. Mungkin lepas ni aku boleh buat satu lagi vlog yang version aku naik ETS, mungkin daripada Perlis sampai ke Johor, kita tak tahu. So mungkin aku dapat lagi full experience macam mana daripada Perlis ke Johor. So kalau hampa suka dengan konten yang simple dan macam ni, sorry video kita simple je aku punya VO. Jadi jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Kita akan jumpa di next video kita datang. Bye bye, assalamualaikum.